Assalamualaikum. Ya, betul macam tajuk video yang korang tengok, aku dalam fasa titik terendah dalam hidup aku, yang mana aku kena reset balik semua. Dekat rumah yang korang tengok sekarang ni, ini adalah hari terakhir aku dekat sini. 2 hari lepas, isteri aku dah kemaskan rumah ni dan kita orang balik ke Terengganu. Dan kali ni aku datang untuk ambil baki-baki barang yang ada lah, yang terakhir. Dan aku nak kreditkan kepada isteri aku. Aku nak ucapkan terima kasih sangat-sangat sebab tanpa dia sebenarnya susah untuk aku lalui fasa ni. Dan dia seorang yang sangat-sangat memahami bagi aku dan orang yang paling suportif. Seterusnya untuk semua barang-barang memang 90% dia kemas, 99% isteri aku kemas. Jadi aku nak ucapkan terima kasih sangat-sangat sayang kalau tengok video ni. Okay. Jadi kepada yang baru kenal aku, nama aku Syahmi. Sebelum ni aku seorang entrepreneur. Aku memang seorang usahawan daripada dulu, orang yang obses dengan bisnes dan investment. Dan sekarang ni dalam perjalanan hidup aku yang lepas, aku banyak tunjukkan yang fasa-fasa permulaan aku. Cuma banyak video-video yang aku tak dapat dokumentasikan fasa-fasa pertengahan dan peak yang aku alhamdulillah berjaya capai certain pencapaian yang bagi aku, untuk diri aku lah, yang sangat membantu kehidupan aku. Cumanya apa yang menarik dekat sini adalah aku sudah sampai ke fasa yang mana aku perlu hadap gagal sekali lagi. Dan benda ni berlaku bukan sebab lain, tapi ini aku anggap salah satu pengajaran untuk aku lebih bersedia pada masa akan datang. Cuma apa yang menarik kali ni adalah aku seolah-olah mendapat satu peluang yang baru untuk aku dokumentasikan perjalanan. Sebab benda ni memang aku nak buat daripada dulu lagi, dan aku dah terdetik daripada umur aku 14 hari tu lagi untuk aku dokumentasikan perjalanan. Tapi disebabkan fasa tu terlalu cepat dan fasa itu berlaku perkara-perkara yang sangat pantas, dan bagi aku itu masih lagi tempoh belajar untuk aku. Jadi aku tak sempat untuk dokumenkan setiap perjalanan tu, dan aku tak dapat nak susunkan segala benda yang aku jalani seperti yang aku harapkan dalam aku punya channel. Tapi kali ni aku nak ambil peluang ni. Dalam fasa aku kena reset semua benda ni, aku nak tunjukkan dan dokumentasikan setiap satu perjalanan. Tapi kali ni mungkin aku buat dalam keadaan aku dah ada pengalaman daripada kerja-kerja yang aku buat yang lepas. Dan antara benda yang mencabar juga kali ni adalah aku sudah pun mempunyai tanggungjawab seorang isteri dan juga seorang anak berumur 9 bulan. Dan dalam fasa sekarang juga hutang, dalam keadaan hutang yang masih banyak. Tapi takkan jadi alasan untuk aku teruskan kesedihan ataupun teruskan rasa down. Sebab bagi aku ini adalah bila kau dalam fasa yang terendah dalam hidup kau, otak kau akan jadi 10 kali ganda lebih tajam, dan otak kau ni akan jadi 10 kali ganda lebih cepat cari jalan penyelesaian. Jadi dekat sini benda yang aku boleh nasihatkan pada semua orang, ini antara benda yang aku ingat lah daripada apa yang aku belajar pada sebelum-sebelum ni. Aku tak ingat daripada siapa, tapi aku sangat ingat benda ni, dan aku rasa ini waktu terbaik untuk aku gunakan, iaitu bila mana kau gagal, keluarkan 3 kertas. 1 kertas untuk kau tulis segala masalah kau. Okay? Obviously pasal duit lah, pasal komitmen dan pasal segala benda yang kau kena tanggung sekarang. Tulis semua masalah kau dekat 1 kertas. Supaya apa? Supaya kau tak bebankan otak kau untuk fikirkan benda sama berulang-ulang kali.
Dan bila mana kau dah tulis setiap masalah tu di dalam satu kertas, jadi seolah-olah kau dah programkan otak kau untuk campak semua benda tu tadi di atas kertas. Okey, jadi satu kertas untuk kau tulis masalah. Kertas yang kedua adalah untuk kau tulis segala bakat, segala kebolehan, segala skills yang kau ada. Okay, obviously lah untuk aku akan senaraikan yang aku ada kepakaran dalam digital marketing, Facebook ads, TikTok ads dan marketing. Sebab aku sebelum ni pernah menjadi marketing executive kepada beberapa syarikat, dan aku rasa itu antara niche yang mana aku paling banyak sentuh. Dan seterusnya, selain daripada itu, sebenarnya aku sangat suka dengan sales, department sales, which is closing, dan aku ada kebolehan untuk closing dan bercakap. So aku senaraikan, aku akan ambil satu kertas, untuk fasa keadaan sekarang ni aku akan tuliskan semua kelebihan-kelebihan yang aku ada. Aku boleh buat copywriting, aku faham pasal dunia kripto. Dan seterusnya, kertas yang ketiga adalah untuk kau senaraikan apa yang kau nak buat, berdasarkan resources yang ada, apa yang paling membantu dan keadaan situasi yang ada sekarang, kenalan-kenalan yang aku ada, mungkin sahabat-sahabat yang aku ada. Apa benda yang terbaik, aku akan senaraikan apa benda-benda yang terbaik untuk aku jalankan secepat mungkin berdasarkan apa skills dan masalah yang aku ada. Okey? Dan benda ni untuk kalian dekat luar sana yang mana sedang lalui fasa yang sama macam aku, boleh buat juga seperti mana yang aku cadangkan tadi. Sediakan 3 kertas tu supaya apa? Supaya kau tak serabutkan otak kau dengan benda-benda yang kau tak perlu fikir. Okey, ni benda-benda macam ni sangat-sangat penting untuk kau, sebab bila mana kita dalam keadaan serabut, satu benda kita buat pun takkan jadi. Jadi gunakanlah metod ni supaya kau dapat susunkan tindakan yang terbaik. Sebab apa? Sebab aku tahu dekat luar sana ada ramai ketua keluarga, ada ramai pejuang rezeki dekat luar sana yang mana kau sebenarnya tak ada masa pun untuk dibazirkan. Sebab apa kau tak boleh down lama-lama? Satu, komitmen kau akan sentiasa berterusan. Kalau bulan ni kau tak bayar komitmen, contoh kau ada kereta, bulan ni kau tak bayar kereta, bulan depan dia akan jadi double. Bulan seterusnya dia akan jadi triple. Jadi kalau kau down terlalu lama, atau kau mengambil masa yang terlalu lama untuk kau bangkit balik dan cari peluang dekat luar sana, bagi aku kau sebenarnya sedang membebankan diri kau 2-3 kali ganda lebih banyak. Dia akan jadi snowball effect. Bukan sahaja komitmen yang seperti itu, bahkan komitmen makan pakai untuk keluarga kau. Jadi nasihat aku, jangan down terlalu lama, terus buat apa yang aku cakapkan tadi. Sediakan 3 kertas. Satu, kau tulis semua masalah kau. Satu lagi, kau tulis semua apa benda yang kau boleh buat. Dan satu lagi, kau susunkan apa benda yang terbaik berdasarkan situasi yang sekarang yang kau boleh terus buat dan boleh terus dapatkan hasil. Okey, macam sekarang aku obviously aku akan open untuk Facebook ads. Aku akan ambil freelance job. Mungkin untuk 3 klien yang terawal ni aku akan dapatkan, tapi sebenarnya aku dah buka dah benda ni 2 hari lepas. Aku dah open. So far ada 4 klien. Setiap klien tu aku charge 1,000 lebih. Dan benda ni sebenarnya dah menampung komitmen, tapi payment tu bulan depan lah, sebulan lagi lah. Cumanya apa yang aku nak cakap dekat sini, benda ni aku selalu tekankan dekat aku punya story dulu, yang mana kau sangat-sangat perlu untuk asah skill ataupun ada satu high income skills. High income skill ni macam mana? High income skill ni contoh digital marketing. Sebab benda ni benda yang satu skills yang membantu banyak bisnes-bisnes dekat luar sana untuk menaikkan jualan syarikat.
So dia dikira sebagai high income skills. Sebab untuk jawatan ataupun skills sebagai seorang digital marketer ni, sebenarnya bayaran yang diberikan agak tinggi disebabkan skills tadi. Cumanya untuk technical mungkin setiap orang lebih kurang sama je dia punya technical untuk digital marketing. Dia punya strategi dia punya susunan technical, button itu, button ini. Tapi sebenarnya apa yang menjadikan seorang digital marketer tu lebih bagus adalah soft skill yang dia ada, iaitu cara dia structurekan copywriting. Mungkin benda ni ada pun dekat luar sana, cara dan SOP untuk kau hasilkan konten yang bagus, copywriting yang bagus. Tapi pada hujungnya ia akan ada air tangan masing-masing. Dan benda ni juga ada, setiap digital marketer tu ada experience yang berbeza. Jadi dekat sini ada sebab kenapa digital marketing ni merupakan salah satu high income skill yang daripada dulu aku sangat tekankan untuk korang belajar. Aku selalu share dekat story supaya belajar tentang, cuba observe dan cari tahu tentang digital marketing. Seterusnya, high income skill yang seterusnya yang aku sendiri involve, maksudnya aku sendiri asah benda ni untuk diri aku adalah sales, closing. Dan benda ni sebenarnya membantu engkau untuk buat fast cash. Sebab bidang sales ni sebenarnya satu bidang yang sangat-sangat besar, dan sales ni merupakan jantung ataupun orang panggil merupakan oksigen kepada bisnes. Jadi bila mana kau ada satu skills yang bernama sales ni, InsyaAllah kau pergi pada mana-mana tempat, mereka pastinya perlukan department sales ataupun kepakaran orang dalam bidang sales ni untuk menghasilkan jualan. Dan dalam sales ni ada banyak. Kalau macam tadi copywriting aku cakap ada dalam marketing. Untuk dalam sales dia ada closing, script, cara kau buat presentation dan cara kau susun ayat kau supaya orang berminat. Dan dalam sales ni ada banyak sangat soft skill yang kau akan belajar, yang mana akan menjadikan kau seorang yang lebih bagus dalam keperluan syarikat. Banyaklah syarikat kau semua. Dan even skills yang aku cakapkan ni tadi, kau boleh gunakan untuk diri kau sendiri. Jadi dekat sini macam mana cara aku nak bangkit balik adalah aku buka balik servis untuk runkan ads. Dan aku dapat 4 klien, which is 4 klien ni sebenarnya existing klien aku daripada yang lepas, tapi mereka stop sebab aku stop. Dan kali ni mereka continue balik sebab mereka tahu ada kekosongan, jadi mereka nak sambung. Dan seterusnya apa yang aku akan buat adalah ini, aku nak dokumenkan semua perjalanan-perjalanan yang bagi aku benda ni akan menjadi satu inspirasi kepada ramai orang kat luar sana. Dalam masa yang sama aku nak jadikan tempat ataupun dokumentasi yang aku sedang buat ini untuk asah skill-skill aku bercakap. Sebab aku dah agak lama tak bercakap depan kamera, jadi aku rasa akan ada sedikit gagap lah. Jadi aku nak jadikan benda ni sebagai kebiasaan supaya aku dapat berkongsi dan memberi inspirasi dekat luar sana. Dan benda ni sebenarnya tujuan awal aku, dan aku tak tahu kenapa ianya terhenti. Mungkin sebab aku fokus belajar kan, dan menimba pengalaman. Dan bagi aku sudah cukup pengalaman tu, dan aku nak mula untuk berkongsi. Tak apa, kalau sekarang mungkin aku belum cukup bagus untuk satu-satu bidang tu, tapi aku akan make sure dokumentasi yang aku buat ni membuatkan korang sama-sama belajar apa yang aku pun belajar. Jadi secara tak langsung benda ni membantu korang juga untuk growkan skills tu, walaupun korang mula daripada zero. Jadi dekat sini apa yang aku boleh rumuskan adalah sebenarnya kegagalan tu satu batu loncatan untuk kau berjaya. Dan bagi akulah, dan benda ni aku baca banyak kali, orang cakap lagi cepat kau gagal, lagi cepat kau akan berjaya. Lagi cepat kau gagal, maksudnya lagi cepat lah
kau akan belajar benda yang baru dan makin cepat kau akan berjaya. Bukanlah bermaksud kau gagal banyak kali tu supaya terus berjaya. Tak. Kau gagal banyak kali itu adalah tempat-tempat ataupun lubang-lubang di mana kau akan cepat belajar. Dan daripada benda yang kau belajar itulah akan mempercepatkan kau membina kejayaan kau yang seterusnya. Sebab berbeza dengan kau berjaya tiba-tiba tanpa kau lalui apa-apa kegagalan, kau sebenarnya sedang membina satu ego yang sangat tinggi dalam diri kau. Sebab kau berjaya tanpa kau kenal erti kegagalan tu macam mana. Jadi kau akan jadi orang kaya yang ego sangat tinggi, dan bila mana kau jatuh, kau takkan tahu macam mana cara untuk kau naik balik. Tapi bila mana kau biasakan diri kau dengan kegagalan, kau banyak kali gagal, mencuba. Bila kau berjaya, kau akan lebih berhati-hati. Dan bila kau berjaya, kau tak jadi seorang yang sombong, dan kau tahu apa yang kau patut bersedia supaya kau tak jatuh. Jadi dekat sini, aku harap benda ni bagi manfaat dekat lebih ramai orang. Mungkin hari ni aku rasa cringe dengan video yang aku buat, tapi aku yakin pada satu hari nanti video ni akan jadi manfaat yang besar. Sebab aku yakin aku akan jadi seseorang one day. Dan obviously aku nak tersenarai dalam top 10 orang terkaya dekat Malaysia dululah, at least. Sebab aku teringin, aku rasa aku boleh. Jadi aku akan buktikan satu hari nanti. Mungkin sekarang dia nampak macam kelakar. Mungkin korang yang sedang tengok ni tiba-tiba rasa nak tergelak. Cuma bagi aku rasa aku nampak jalan untuk aku jadi top 10 terkaya dekat Malaysia. Cuma prosesnya lah yang akan membuktikan, dan aku punya diri sendirilah. Jadi bila aku dah declare dekat sini, secara tak langsung aku dah motivate diri aku, dan aku setkan dekat diri aku supaya aku dapat capai lah benda tu. Tak adalah aku sembang je. Jadi dekat sini, semoga video ni bermanfaat. InsyaAllah next video aku akan tunjuk pula step by step macam mana aku bina satu persatu apa yang aku akan buat next. Cuma solid plan yang aku ada sekarang adalah aku nak adakan base income, dan seterusnya aku nak manfaatkan lagi skill-skill yang ada untuk aku dapatkan lebih banyak kemasukan seperti yang sebelum ini. Dan seterusnya apa exit plan ataupun aku punya investment plan lah. Ini bukan exit plan lah, maksud aku investment plan. The third plan adalah aku akan fokus untuk kembangkan portfolio investment aku dekat Bitcoin. Sebab sekarang semua portfolio investment aku dah tak ada, dan aku ada hutang yang sangat banyak, dan dalam keadaan aku tak ada pendapatan yang tetap. Seterusnya perniagaan aku pun tak banyak yang berjalan. Jadi aku nak reset balik, dan kali ni aku nak reset sama-sama dengan korang. Dan aku akan bina satu persatu dan dokumentasikan supaya korang boleh follow dan dapatkan inspirasi daripada apa yang aku buat. So, jumpa dekat next video. Oh, sebelum aku terlupa, aku nak bagi tahu yang salah satu income yang aku dapat sampai sekarang, ini hanya salah satu benda yang aku dapat, pendapatan yang aku dapat sampai sekarang adalah Tunwau, pendapatan daripada Tunwau. Walaupun sebelum ni aku dah declare most of income Tunwau ni untuk ibu aku, dan sekarang apa yang bahagian yang aku ambil cumalah tak sampai 500 ataupun sekitar 500 sahaja sebulan yang aku ambil untuk diri aku. Selebihnya untuk ibu. Cuma untuk yang akan datang, aku akan bina dan aku akan besarkan balik income Tunwau ni. Sebab aku pernah capai hampir 5 angka dengan Tunwau, hampir 5 angka sebulan dengan Tunwau. Jadi aku rasa aku boleh bina balik. Sebab sekarang kita dah ada resources. Untuk resources yang aku ada sekarang, kita dah ada sistem yang sangat-sangat lengkap. Tugas aku hanya ajak orang untuk tengok webinar sahaja, dan the rest semua dah ada sistem lengkap yang akan uruskan. Jadi Tunwau pun akan jadi salah satu aku punya projection juga dalam planning ni, untuk aku bina balik income aku. Sebab aku belajar
yang daripada 5 tahun yang lalu, macam-macam bisnes aku buat, macam-macam perniagaan dan macam-macam joint venture yang aku buat, collaboration yang aku buat, dan hujungnya hari ini hanya satu sahaja pendapatan yang aku masih dapat sampai hari ini. Sedangkan Tun Wow ni aku hanya buat 2 tahun sahaja, 2 tahun pertama sahaja. Dah lebih 3 tahun aku tinggalkan Tun Wow, tapi setiap bulan tak pernah sekalipun income daripada Tun Wow tu putus. Kecuali waktu aku lupa top up lah. Ada time yang aku macam lupa, tak perasan dah hujung bulan, lepas tu aku terlupa top up. Jadi bulan tu tak dapat. Tapi aku setiap bulan aku top up lah, sebab aku nak pakai internet apa semua kan. Jadi aku top up macam biasa. Dan pendapatan tu dapat sampai hari ni. Jadi aku rasa that is the biggest reason lah untuk aku sepatutnya bagi fokus aku, segala skill dan resources aku dekat Tun Wow. Dan so, insyaAllah jumpa dekat video seterusnya. Assalamualaikum.